Okey, nama saya Ahmad Johari Besware dan nama syarikat kami merupakan nama Medtech Sinar Berhad dan ditubuhkan pada tahun 2017. Dan apa yang dilihat di hadapan ini merupakan nama produk kami, Multi Purpose Barricade System, MBS. MBS terhasil adalah daripada pemasalan yang saya lihat pada saya ikut sukarelawan Standard Chartered Marathon dan juga bekerja di syarikat Oil and Gas. Apabila saya lihat di Standard Chartered Marathon tu, diorang menggunakan water barrier yang sangat banyak, dan masalah di saya lihat diorang guna yang barrier yang sangat banyak untuk simpan yang susah, dan untuk mengangkutnya sangat susah, digunakan untuk event sahaja. Berdasarkan pengalaman saya sebagai industri design, saya dapat masalah ini dan saya terhasillah MBS. Mostly benda baru ni orang akan rasa macam boleh ke jadi? Itu perspektif orang. Ini saya ambil ni sebagai benda yang negatif. Benda ni takkan terhasil. So itu cabarannya untuk saya push depan untuk menghasilkan barang-barang yang inovatif. Dengan pendaftaran Antelek ini dapat membantu saya untuk meyakinkan agensi-agensi kerajaan untuk membantu saya memberi dana untuk menghasilkan produk ini. Alhamdulillah pada 2017 saya telah mendapat dana daripada agensi kerajaan untuk menghasilkan produk. Alhamdulillah saya telah berjaya daftar, disecure saya punya Antelek dan design saya tidak ditiru.